الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Yang kat luar tu dijemput masuk ya. Jemaah yang ada kat luar tu dijemput masuk. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Kat dalam ni banyak lagi kosong. Dalam banyak lagi kosong dijemput masuk jemaah yang dekat luar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya pada hari ini yang penuh barakah, iaitu hari Aidil Adha. Sama-sama kita ahli karya bersolat sunat Aidil Adha di masjid yang mulia ini, insya-Allah. Dan kami pengurusan masjid memohon ampun dan maaf jika selama ini kami melakukan tugas ada terkasar bahasa dan tutur bicara yang telah menyinggung tuan-tuan semua. Untuk makluman tuan-tuan semua, insya-Allah solat sunat Aidil Adha sebentar lagi kita akan adakan dalam pukul 8 lebih lah lebih kurang. Dan mana semua ahli-ahli karya yang berada di luar dijemput masuk ke dalam untuk sama-sama kita menunaikan solat sunat Aidil Adha. Dan seperti kebiasaannya, selepas solat sunat Aidil Adha, pihak masjid ada melakukan ibadah kurban. Jadi makna selepas ini, kita selesai saja solat sunat Aidil Adha, tuan-tuan balik ke rumah dan bolehlah datang. Kita insya-Allah dalam pukul 9 lebih kurang kita akan adakan kurban. Jadi makna tuan-tuan dan puan-puan semua kalau minta tolong hadir, bawalah pisau untuk sama-sama kita memotong daging. Dan kalau boleh kita selesaikan sebelum waktu zuhur. InsyaAllah pada tahun ini sebanyak 20 ekor kita dapat. 1 ekor sumbangan daripada kerajaan negeri dan 1 ekor kambing daripada pejabat speaker. Jadi mana kita ada 20 ekor lembu dan 1 ekor kambing, ya. Jadi mana minta sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan datanglah beramai-ramai untuk kita sama-sama memotong daging supaya kerja-kerja itu dapat diselesaikan dengan segera. InsyaAllah makanan, minuman kita akan ada sediakan, ya. Saya kira itu saja. Sebelum itu insyaAllah kita ni setahun sekali adakan solat sunat Aidil Adha, mungkin kita terlupa. Jadi saya menjemput Imam Zairi untuk memberi kafiat tentang solat sunat Aidil Adha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Nazir, JK Masjid, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menunaikan solat sunat Aidil Adha. Jadi kaifiatnya, cara-caranya ialah kita berniat usalli sunatan li'Aidil Adha raka'atan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat sunat Aidil Adha sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian imam akan bertakbir takbiratul ihram yang pertama, begitu juga makmum. Kemudian kita akan baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira sehingga habis. Kemudian imam akan bertakbir sebanyak 7 kali. Dan antara takbir tersebut diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sebanyak 7 kali. Kemudian selepas takbir 7 kali, tak termasuk yang pertama tadi, yang takbiratul ihram tu, 7 kali. Kemudian imam akan baca Fatihah dan surah. Kemudian terus ke rakaat kedua. Sebab saja kita naik untuk rakaat kedua, imam akan bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Diselangi dengan masuk dalam kosong banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Samalah macam yang pertama tadi. Kemudian Al-Fatihah, kemudian surah. Kemudian kita sempurnakan solat sunat Aidil Adha 2 rakaat sahaja. Jadi mudah-mudahan ibadah kita diterima. Lagi ada apa lagi? Syekh. Okey. Akhimus solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah rahmakumullah. Istawu wa'tadilu yarhamkumullah. InsyaAllah tuan-tuan penuh dan rapatkan saf. Imam akan bagi ruang untuk tuan-tuan belakang sana rapat dan luruskan saf. Jadi minta penuhkan dulu saf di hadapan. Ada banyak lagi kosong. Jadi macam biasa, insyaAllah matikan handset. Moga-moga malam kita diterima oleh Allah, insyaAllah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني
أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Para jemaah diingatkan supaya jangan bermain-main dengan telefon bimbit maupun berbual ketika khutbah disampaikan. Pada pagi hari yang mulia ini, khatib akan membicarakan khutbah Aidul Adha yang bertajuk berkorban atau terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Azza wa Jal, hari ini kita berhimpun bersama dalam suasana penuh kesyukuran dan keinsafan meraihkan hari raya Aidul Adha, hari kebesaran yang mengangkat makna pengorbanan, ketaatan dan keikhlasan yang agung. Ia bukan sekadar satu perayaan tahunan, tetapi satu medan untuk kita memperingati dan menghayati kisah pengorbanan luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal merakamkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih anak-anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah yang telah begitu lama menanti kelahiran zuriat akhirnya diuji dengan perintah yang amat berat. Namun sidang jemaah sekalian perlu sedar bahawa pengorbanan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan dengan wujudnya kepatuhan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dari baginda seorang, tetapi juga daripada anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Bayangkan jika Nabi Ismail alaihi salam membantah, maka tidak wujudlah ketaatan secara menyeluruh dalam keluarga baginda. Maka jelaslah di sini, pengorbanan itu bukan hanya terletak di bahu individu, tetapi lahir daripada suasana yang menyokong, yang membenarkan dan memperkukuh kekuatan, memperkukuh ketaatan. Kita juga dapat perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mampu membina keyakinan dalam dirinya melalui wahyu yang datang berulang kali daripada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan baginda tidak goyah walaupun diuji dengan sesuatu yang paling baginda sayangi. Baginda juga tidak terus bertindak melulu tanpa sebarang pertimbangan. Sebaliknya, baginda memilih untuk memberitahu anak-anaknya sebagaimana yang dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lantas dijawab dengan penuh taat dan redha oleh Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahku, jalankanlah apa-apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati aku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Demikianlah kemuncak ketaatan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sehingga menjadi asas pensyariatan ibadah kurban. Dan inilah juga natijah daripada persekitaran yang mendukung ketaatan berlandaskan kefahaman agama yang sahih dan keyakinan teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kita seharusnya sedar dan insaf bahawa di sebalik maqasid ibadah kurban itu bukan sekadar menyembelih haiwan semata-mata.
Hakikatnya ibadah ini menuntut satu bentuk pengorbanan yang jauh lebih besar, iaitu keikhlasan dan kesanggupan untuk mengorbankan segala apa yang menghalang kita daripada mentaati Allah Jalla wa'ala. Tanyakan pada diri kita, apakah sebenarnya yang menghalang kita daripada memberikan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin antara penghalang utamanya ialah apabila kita tunduk kepada hawa nafsu, terlalu gairah dengan keinginan dunia hingga lalai daripada mengingati akhirat, serta mudah terpengaruh dengan persekitaran yang merosakkan dan jahil tentang urusan agama. Semua ini perlahan-lahan menjadikan hati kita keras, amal soleh terasa berat untuk dilaksanakan, manakala maksiat dirasakan ringan dan seolah-olah biasa dilakukan. Di zaman ini, mentaati perintah Allah Jalla wa'ala mungkin menjadikan kita kelihatan asing di mata orang. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing sebagaimana ia bermula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Al-ghuraba, riwayat Muslim, hadis sahih. Justru kita mesti berbangga kita dipandang asing kerana memilih untuk patuh saat ramai yang sedang leka. Kita dipandang asing kerana ingin menjaga agama saat ramai yang menjualnya. Tetapi yakinlah, keberkatan itu sentiasa bersama orang-orang istiqamah walaupun dipandang asing oleh dunia. Bersempena Aidil Adha ini, marilah kita suburkan semula semangat pengorbanan yang kini dipandang asing. Korbankan segala bentuk hawa nafsu dan keinginan dunia yang melalaikan kita daripada jalan Allah Jalla wa'ala. Korbankan rasa keakuan, keselesaan dan kepentingan diri demi membentuk keluarga yang taat dan masyarakat yang sentiasa menjunjung syariat dalam membina negara yang sejahtera. Jangan sampai kita menjadi umat yang lalai, hanyut dengan kemewahan dunia sehingga akhirnya keimanan dan ketaatan kita keimanan ketaatan kita sendiri yang terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, pada hari ini kita dapat lihat kesatuan umat Islam yang luar biasa. Di tanah suci, jutaan umat dari pelbagai bangsa dan latar belakang berhimpun di Arafah dan Mina dengan memakai pakaian yang sama, mengerjakan ibadah yang sama, menghadap kiblat yang sama dengan satu tujuan yang sama, iaitu semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyatukan hati para hamba-Nya yang datang dari pelbagai pelosok dunia tanpa hubungan darah, tetapi disatukan atas akidah dan iman. Inilah keunikan Islam yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana agama dan ideologi di dunia ini. Firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Anbiya ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama tauhid ini ialah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku ialah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Allah Azza wa Jalla juga telah menjadikan kita umat terpilih lagi terbaik yang menjadi saksi ke atas umat manusia seluruhnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang bermaksud, "Dan demikian pula sebahagian kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad, umat yang adil dan terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia tentang yang benar dan yang salah, dan supaya Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas perbuatan kamu semua." Demikianlah sebagai umat terpilih lagi terbaik yang menjadi contoh teladan, Allah Subhanahu wa taala telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum melakukan pengorbanan dengan menyerahkan seluruh jiwa, raga, masa, pemikiran dan harta demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan mereka bukanlah bersifat sementara, bahkan berterusan hingga ke hari ini kita dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat 111 yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta daripada orang yang beriman dengan memberikan syurga kepada mereka, disebabkan mereka berjuang di jalan Allah, lalu antara mereka ada yang membunuh atau terbunuh. Balasan syurga itu adalah sebagai janji yang benar daripada Allah dalam Taurat, Injil dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu merupakan kemenangan yang besar. Ganjaran syurga inilah yang mendorong para sahabat berlumba-lumba melakukan pengorbanan. Mereka memahami bahawa setiap sesuatu yang dikorbankan di dunia ini adalah pelaburan besar menuju akhirat yang kekal. Lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Wahai Abu Bakar, apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Beliau menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Riwayat Tirmizi. Begitu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang membahagikan hartanya kepada dua bahagian, separuh untuk keluarganya dan separuh lagi diserahkan demi perjuangan dakwah Islam. Semangat pengorbanan ini seperti inilah yang perlu sentiasa dipupuk dan disuburkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Kita mungkin tidak diminta untuk menyerahkan seluruh harta, tetapi kita dituntut untuk menyumbang sebaik mungkin dalam bentuk masa, tenaga, pemikiran dan kewangan demi memertabatkan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin, muslimat yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan seharian kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa pengorbanan yang hakiki ialah ketaatan mutlak kepada perintah Allah Azza wa Jalla tanpa syarat, walaupun ia menuntut sesuatu yang menguji jiwa dan perasaan, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengorbankan segala unsur yang menjauhkan diri daripada Allah Azza wa Jalla sebelum ia menjadi kecelakaan kita di dunia dan akhirat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bersyukur dengan mengangkat syiar Islam melalui pelaksanaan ibadah haji ataupun kurban bagi yang berkemampuan, sebagai tanda ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menzahirkan semangat kebersamaan dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada Allah, kepada orang yang berbuat baik. Suratul Hajj ayat 37. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin.
والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam usaha kita membina keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu dan negara yang makmur, semangat pengorbanan seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam perlu terus disemai dan dibudayakan. Sematkan semangat pengorbanan ini dalam setiap tanggungjawab harian kita dengan menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih jujur dan ikhlas dalam menunaikan amanah serta lebih peka dan prihatin terhadap keperluan dan kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita. Jadikan Aidul Adha ini sebagai titik tolak perubahan ke arah meningkatkan ketakwaan, memperkukuh hubungan sesama manusia dan memikul peranan masing-masing dengan penuh kesedaran sama ada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ahli keluarga, jiran tetangga maupun ahli masyarakat. Tidak lupa juga untuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah haji di tanah suci agar dikurniakan haji yang mabrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan yang kita lakukan dan mengurniakan kepada kita semua keberkatan, keampunan serta kekuatan untuk terus istiqamah berada di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatal muslimin wa wulata umurihim wa jami'al muslimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن المرحوم ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, rahmatilah dan peliharalah para jemaah haji yang menjadi tetamu Allah Duyufur Rahman pada tahun ini. Hindarilah mereka daripada segala kesulitan dan kepayahan sepanjang keberadaan mereka di bumi Mekah dan Madinah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji mereka ibadah haji yang mabrur, sa'i mereka sa'i yang diterima, dosa mereka dosa yang diampun, perbelanjaan mereka perbelanjaan yang tidak merugikan, wukuf mereka wukuf yang penuh keinsafan, dan kembalikanlah mereka ke tanah air dalam keadaan selamat
sihat wal afiah serta dipenuhi keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Peliharalah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Kurniakanlah kepada kami pemimpin yang amanah, jujur dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah, Ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Lindungilah umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam di negeri ini, berteraskan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta jauhkanlah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna waj'al hadzal 'id 'idan mumtali'an bil khair wal barakah wal maghfirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah kita. Untuk makluman tuan-tuan, pihak masjid telah mengedarkan 1000 kupon. Jadi mana-mana ahli karya yang tidak dapat kupon bolehlah berjumpa dengan Timbalan Pengarah Korban Tuan Haji Juri, ya, semasa korban nanti, insya-Allah. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam